Banyak komen. Terima kasih, Tan Tak Sri. apalah duduk sejak di sini seperti robot dengar saja. Tak apa, tak apa. Cakaplah, tak apa. Saya tunggu sejak saya diganti oleh Sebelum Timbalan. Cakaplah yang berhormat. Janganlah ikut peraturan mesyuarat itu. Tidak juga betul itu. Tak apa, Tan Sri. Terima kasih, Tan Sri. Saya ingin menjawab. Kerana ini ditimbulkan mengenai apakah tindakan yang perlu diambil kepada mereka-mereka yang dikatakan terlibat dalam skandal ke apa sajalah ya, yang salah laku dan sebagainya ya. Saya melihat ini bahawa perkara ini sudah pun diserahkan kepada SPRM, dan SPRM kalau perlu ambil tindakan, ambillah. Saya dah cakap, saya di antara yang pertama, mungkin yang kedua kalau Pak Yang Berhormat ni, saya menyokong. Jadi saya dah jawab semua. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih. Itulah semua jawapan saya. Soalan tambahan. Masih ada. Belum habis. Saya tidak mau repetitif, tapi ini isu yang penting. Ibu Timur sama doa. Saya keluar dulu. Saya bukan PhD pun tak apa. Tolong duduk dulu. Saya pun bukan PhD. Tolong duduk dulu. Ya. Ya, itu saja persamaan kita. Kita bukan PhD. Ya, saya pun bukan PhD. Tapi non PhD, non PhD ya. Saya semalam ada tanya. Bukan isu yang Timbalan Menteri ada jawab pada 2007 hal selesai. Oleh kerana masa itu kita tidak ada gambaran yang lebih. Sekarang pun belum ada gambaran yang sepenuhnya. Sebab itu kita mahu ada Royal Commission of Inquiry untuk siasat skandal Port Klang Free Zone. Masa itu kita ada gambaran sedikit. Sekarang lebih, tapi tak sepenuhnya. Dan kita mahu tahu kenapa. Kenapa untuk 2 tahun rakyat dan negara tidak diberi, dan Parlimen yang mulia ini tidak beri gambaran yang sepenuhnya bahawa kenapa sebab musabab Kabinet pada Julai 2007 memberi bail out 4.6 bilion ringgit. Ialah oleh kerana 4 letter support ialah merupa letter of guarantee dan tak boleh diketepikan, dan sebab itu kenapa ini tidak diberikan. Dan kenapa pun keputusan dibuat bahawa tindakan diambil terhadap beberapa orang bukan diserah kepada ACA. Bukan masa itu tidak ada ACA. Bahawa tindakan diambil untuk KSN, tindakan disiplin dalam treasury, dalam Kementerian Pangkutan, dan pun mereka bertanggungjawab patut diadakan. Kalau semua hal kata leave it to the MACC, the Malaysian Agency for Cows and Cars, tak guna ada parlimen pun. Kita tutup parlimen lah. Bolehkah kita jawapan? Sampai sekarang tak boleh kata repetitif oleh kerana isu ini skandal akan diterus. Selagi skandal akan terus, selagi itu isu relevan dan pertinent dan topical. Pola luar, Mat. Betul. Menteri. Tutup. Datuk. Saya dah habis jawab semua dah. Datuk Speaker, Tak ada lagi dah. Saya tak ada lagi. Datuk Speaker, ada